Anak muda sekarang ni kan takut nak beli rumah. Ekonomi Johor kan pada tahun lepas berkembang 8%. Inflasi di Johor 2025 2%. Lebih tinggi daripada inflasi Malaysia tau, 1.4% sahaja. Menurut NAPIC, harga rumah Johor meningkat 6.9% pada tahun lepas. Tertinggi antara negeri-negeri utama tau. Harga purata rumah di Johor pada tahun 2025 is 470,000. Berbanding 2024 hanya 440,000. Dalam masa setahun naik 30,000. Lagi menarik kalau banding dengan 2010, harga rumah purata di Johor hanyalah 160,000. So korang boleh bayangkan tak? Dalam masa 15 tahun, harga rumah naik 310,000 tau. So persoalan dia sekarang ni, bila timing betul untuk beli rumah? Korang rasa harga rumah akan turun ke? Dengan faktor ekonomi, inflasi dan kenaikan rumah. So renung-renungkanlah, ini bukan kebaikan untuk saya, ini kebaikan untuk anak muda.